dahaga dan tekad melahirkan House Boom. Azri Zahir, lebih dikenali sebagai John Lemon, Fras, melihat pasar dikuasai jenama luar. Beliau yakin Malaysia mampu hasilkan minuman premium antarabangsa. Nama House Boom tercipta, janjikan letupan rasa. Perjalanan bermula pahit. Pasar raya besar tolak produknya berulang kali. Namun, John Lemon tak mengalah. Strateginya berubah, masuk melalui kedai serbaneka dan uji pasaran secara langsung. Keberanian itu berbalas. 7-Eleven terima produknya dan kejayaan meletup. Dalam masa singkat, House Boom dikuasai rak pasar raya besar seperti Ion. Jenama ini berkembang daripada jos bergas kepada minuman sukan Boom Plus dan produk dalam tin. Impian antarabangsa jadi kenyataan. Dengan sokongan MITI, House Boom menjejak ke Jepun, Korea, Timur Tengah, dan Kemboja. Di Kemboja, 1.2 juta botol terjual dalam 3 bulan. Kisah ini berpuncak di Terengganu, dengan pembukaan kilang berteknologi tinggi yang mampu hasilkan 80,000 botol sejam. House Boom membuktikan bahawa semangat dan produk Malaysia mampu menggegarkan dunia, satu tegukan pada satu masa. Kongsikan video ini jika bermanfaat. Terima kasih kerana menonton.